Assalamualaikum, saya Perunding Pusaka. Hari ini saya ingin menyentuh satu perkara yang kita boleh dikira sebagai peluang terakhir nanti untuk kita dapatkan hasil yang berpanjangan, iaitu berwakaf. Kita pernah dengar kisah-kisah bagaimana kalau orang dah meninggal tu. Kalau dia ada masa walau seketika, apa yang dia nak buat? Dia nak bersedekah. Dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10, Allah menceritakan tentang manusia yang merayu di saat akhir hidupnya. Maksud ayat tersebut ialah, wahai Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, nescaya aku dapat bersedekah. Kenapa dia tidak berkata, maka aku dapat tunaikan umrah, atau aku dapat mengerjakan solat, atau berpuasa, atau amalan-amalan kebajikan yang lain? Banyak manfaat daripada sedekah itu sendiri, tetapi itu kita boleh bincangkan pada waktu yang lain. Kali ini saya cuma nak cadangkan peluang terakhir untuk buat amal ni. Pada zaman moden ini, kita semua sedar bahawa hidup semakin mencabar dan kadang-kadang apa yang kita ada pun terasa tak pernah cukup. Walau sebesar mana pun pendapatan kita dan seluas mana pun rezeki yang Allah kurniakan, tetap juga ada rasa tidak cukup. Seakan-akan selalu ada kekurangan yang menyusul. Ada je benda yang tak cukup. Itulah fitrah manusia, kan? Dalam perancangan pewarisan, kita sangat disarankan untuk berwasiat. Tahu ke tuan-tuan puan-puan, kita dibolehkan memperuntukkan sehingga 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk sesiapa pun yang kita mahu yang bukan dari kalangan waris faraid. Peruntukan ini sangat sesuai kalau ada anak angkat misalnya, yang kalau ikut faraid, mereka tidak akan dapat bahagian. Begini caranya. Kita peruntukkan sebahagian dari 1/3 harta pusaka kita nanti sebagai sedekah atau wakaf. Peruntukan 1/3 ni hanya dikira selepas ditolak segala peruntukan lagi seperti hutang, jadi taklah memudaratkan. Kalau betul dirancang, insya-Allah ia jadi sebahagian amalan yang berkekalan. Mudah kan? Apa kata kita tinggalkan sikit untuk diri kita sendiri? Gunakan aplikasi pewarisan memudahkan anda membuat perancangan dengan mudah. Perancangan pewarisan bukan hanya untuk orang yang ditinggalkan, tapi jangan abaikan diri sendiri. Mulakan perancangan anda di pewarisan. Klik link di bawah untuk ketahui lebih lanjut.